Dengan kata Marco dah tak ada. Marco. Dengan kata Marco dah tak ada. Tapi kali ni pelik sikit guys. Sebab Marco ada depan mata aku ni sekarang. Tapi dengan version yang lebih lain sikit guys. So hari ni aku dengan Marco. Okay, aku nak tanya kau, kenapa kau beli Azia lagi? Padahal kereta kau dah habis. Asal kau beli Azia lagi? Kalau aku ingat kau kena beli hatchback. Kenapa kau beli Azia? Beritahu. Sebab orang kenal Marco dengan Azia. So Azia dah tak ada, comeback dengan Azia, colour lain. Okay, faham. So apa yang kau buat kat konsep kau ni? Ni konsep apa? Baru-baru nak berkecimpung dalam bonus style. Okay, bonus tapi style. belum jadi lagi. Okay, sikit lah. aku nak tanya kau pasal lampu. Ini lampu apa? Ini lampu standard tapi custom. Okay. Masuk ring dengan DRL. Kenapa tanpa stiker besar-besar lagi? Biar orang tahu. Supaya orang tahu. Orang tahu Marco masih hidup. Lepas tu aku tengok belakang ada alien. Tu untuk apa sebenarnya? Function ke tak? Function. Ke okay. Lampu. Kita tengok dekat sport rim dia pula guys. Sport rim tu saiz apa? Spek berapa? So, untuk sport rim ni saiz 17. 17, okay. 7JJ ET40. Okey. Tayar? Untuk tayar 185 35. So untuk kereta Marco ni aku tengok masih biasa je sebenarnya, tak ada apa-apa pun. Kita tengok nanti apa lagi dia nak buat kat kereta dia. Dah. Woi. Aku tengah record Ajeng.